sektor pertanian yang berpotensi memberikan pendapatan tinggi kepada rakyat. Datuk Yang di-Pertua, kerajaan lebih mencadangkan supaya rakyat awam terlibat dalam sektor tanaman kontan singkat masa. Modal tak begitu besar, penjagaan lebih praktikal dan hasilnya segera. Dan modal permulaan boleh mohon daripada skim pinjaman modal tani kerajaan negeri. Tapak tanah pada tanah kerajaan boleh mohon LPS, dan kawasan TKPM juga dikhususkan untuk tanaman kontan dengan kadar sewa yang sangat rendah dan paling rendah dalam negara, RM250 per hektar setahun. Sekarang Terengganu mempunyai 5 TKPM, iaitu TKPM Rutapai di Setiu, Tok Do di Besut, Terating di Maran, TKPM Peradun di Kuala Terengganu dan TKPM Palu Jenan di Kemaman dengan keluasan 1,194 hektar. Dalam Pelan Strategik Pertanian Terengganu 2024-2030, ada 6 lagi TKPM yang bakal diwujudkan, iaitu TKPM Telaga Papan di Setiu, TKPM Pelah Hulu Terengganu. Betul gitu Telemon? Sebut tak betul TKPM Pina Merah di Dungun, TKPM Rantawaban Dungun, TKPM Kemasik Kemaman dan TKPM Bukit Ruang Ubi di Kuala Nurus. Dia melengkapkan semua daerah ada TKPM. Bagi pengusaha yang berkemampuan dari segi modal, tanaman durian di antara yang disyorkan boleh menjana hasil lumayan. Produk durian sama ada durian segar ataupun diproses dari Malaysia sebenarnya telah memasuki pasaran ekspor. Malaysia telah memeterai protokol baru dengan negara China bagi peneksportan durian sejuk beku pada Mei 2019 dan ada protokol kedua bagi peneksportan buah durian segar pada 2024. Jadi selaras dengan permintaan tinggi daripada sektor durian, kerajaan negeri memfokuskan 2 strategi. Yang pertama, pembukaan kebun dan ladang baru bagi penanaman durian, dan yang kedua, pemulihan dusun-dusun durian sedia ada. Nah, kawasan bertanam durian di negeri Terengganu tahun 2016 ada 1,695 hektar. Sekarang telah meningkat kepada 3,165 hektar pada tahun 2023. Jadi peningkatan kira-kira sekali ganda. Kelapa juga sedang mendapat permintaan tinggi untuk penghasilan produk santan, kelapa muda dan juga air tuak, air nira. Dan penghasilan kelapa boleh mencecah sehingga 25 metrik tan per hektar. Kalau kita kira dari segi air nira, purata boleh mencapai 240 liter bagi satu pokok setahun. Dengan purata setiap pokok ada 12 mayan. Produk hiliran yang ada nilai tambah macam nisan kelapa juga boleh menjana pendapatan tambahan. Sekarang ni ada projek ladang kelapa terbesar yang sedang diusahakan di Kampung Banggu Setiu seluas 1,200 hektar oleh JLC Negeri, Ladang Rakyat Terengganu Sdn Bhd. Penternakan aquaculture juga di antara fokus kerajaan negeri. Bagi tahun 2023, jumlah pengeluaran aquaculture Terengganu sebanyak 5,580 metrik tan yang bernilai kira-kira 96.59 juta. Sama ada ternakan ikan air tawar ataupun air payau yang menjadi sumber pendapatan bagi kira-kira 500 orang penternak berdaftar. Dalam Pelan Strategik Pertanian Terengganu 2024-2030, ada beberapa strategi yang telah disusun yang melibatkan aspek pemerkasaan pusat pembenihan ikan, pemberian bantuan input aquaculture kepada pengusaha berskala kecil dan sederhana, dan yang ketiga, memperkasakan projek ternakan ikan air tawar dalam sangkar di Sungai Comor, Tasik Kenyir, Don Telemon. Yang kelima, bagi penternakan ayam pedaging yang juga sedang berkembang dengan pesat di Terengganu. Sekarang ni SSR ayam pedaging telah meningkat daripada 68% pada tahun 2022 kepada kira-kira 72% pada 2023. Dan JPW ada buat analisa margin kasar pada 2023, anggaran pendapatan seorang pengusaha dengan kapasiti 160,000 ekor perpusingan ialah kira-kira RM98,000. Jadi ini di antara sektor-sektor yang dinilai boleh menjana pendapatan lumayan kepada rakyat, dan kerajaan negeri sedang mengambil langkah-langkah yang perlu supaya sektor yang mempunyai peluang yang besar ini kita boleh manfaatkan sebaiknya. Terima kasih.